Kita dah nak tempuh kehidupan, kita ada hujung dia panggil mati. Jadi ada nak mati. Nak jumpa Tuhan dengan dosa kita, nak balik jumpa Tuhan. Lepas tak lepas? Kita kena koreksi dalam kehidupan kita. Aku dosa apa lagi tak lepas dengan Tuhan? Lepas. Maksudnya kalau hari ini hari mati kita tak apa dah. Kalau hari ini hari kita mati, boleh kata tak apa dah pun. Aku redha dah kalau aku balik pun. Mana sepanjang masa. Tapi no, Maha Kaya. Waktu takut nak balik jumpa Tuhan ni, sebab dosa kita. Pada hari kita mati, kita nak dicabut nyawa tu, Allah bagi kurang takut, Allah bagi harap besar. Tu rahmat Allah. Hak takut tu jadi kecil, kurang. Yang bertambah ialah harapan. Rahmat Allah besar. Jadi tak harap kita macam tu lah insyaAllah. Yang penting dengan orang jangan ada dosa. Kalau dosa dengan orang tak lepas, dia kena maaf. Jangan ada sekulumit sebesar pun besar dunia daripada Allah. Harta kita, duit kita, rumah kita, kereta kita, apa segala, semua kena kecil. Allah besar lagi.